bukan kerjasama dari sudut ekonomi sangat, Dia tak macam dulu. Saya rasa macam ada atau mungkin dari sudut pembangunan, infrastruktur, kalau bukan? dulu, kalau kita tengok banyak projek MOU yang berkait dengan infra yang besar-besar ni. Mungkin dah selesai kot, saya tak tahulah. Yalah, macam ICRL dah. Selesai kan. Cuba kalau kita tengok di Vietnam, sebab kita tengok kan sebelum dia lawat ke Malaysia, dia melawat Vietnam. So tengok di Vietnam ni masih lagi ada projek-projek macam kereta api, dan juga projek-projek Vietnam sendiri. China minta Vietnam untuk beli jet penumpang dia, pesawat penumpang. Bukan tentera lah. Bukan tentera, maksudnya airline komersial ni. Dan adalah agreement macam tu. Cuma dekat Malaysia ni saya tengok kali ni banyak agreement dari sudut media, pusat kajian, dan juga ada beberapa inisiatif global. Okay, ini saya akan pergi sekejap lagi nak komen. Sebab saya nampak sekarang ni bila kita tengok istilah BRI dah kurang dengar. Tapi China mula propose istilah-istilah baru dalam development. Contoh kan, macam saya tengok ada satu agreement perjanjian dengan Wisma Putra ni. China menawarkan kerjasama dalam Global Development Initiative, GDI. Lepas tu ada lagi yang dekat atas tu saya tengok ada Global Civilizational Initiative.